So untuk first drop ni aku nak tengok keadaan air di bawah. Ni dah ada lagi. Ada bang? Ha. Ada? Ha? Geli je. Oh geli? Air okey? Cantik lah. Cantik ya? Kalau hujan pun tinggi sikit ni. Dia. Malam hujan sikit ni. Air datang ke ni rendah lagi. Ya, air tinggi okey sikit. Ni tinggi sikit. Okey bang. Assalamualaikum geng. Okay, aku dekat tempat biasa lah. Okay. Aku dekat MRT Stadium Kajang. Kita tengok apa yang boleh hari ni. Nampak macam ada perubahan sikit lah. Okay, kita try geng . Semoga ada hasilnya. Betul lah, abang tu pun cakap air tinggi sikit. So memang betul lah, air ada tinggi sikit. So semoga ada manis-manis untuk hari ni. Let's go geng. Kita set up dulu. So aku menggunakan setup yang ni lah. Okay. Untuk permulaan, umpan aku nak try pakai. So untuk umpan aku dah bawa dua. Satu roti, yang ni hati ayam. Aku nak try pakai hati ayam dulu. Okay. Lama aku tak pergi mancing. So harap hari ni ada kemanisan. Wah, aku punya ni pun dah karat. Kita try enjot dulu. Aku sebenarnya jarang guna umpan hati ni. Satu sebab ada hati dengan roti. Dengan hati saja try. Hati ayam. Betul. Tengok tangan aku dah kotor dah. Leceh pakai hati. Tapi betul. Kalau geli memang suka lah dia.
Let's go, geng. Aku pun malas nak baling jauh-jauh. Kita try depan ni. Okay, geng, first drop untuk hari ni. Ini aku pakai umpan hati. Right, semoga ada hasil. So untuk first drop ni aku nak tengok keadaan air di bawah. Ha, ni dah ada lagi. Sangkut pula. Keli je kot. Keli je kot. Bapak pakai hati. Ni tak lari kot. Oi, patin eh? Ui, geng. Patin. Baung. Ui, geng, rezeki geng, dapat baung. Alhamdulillah, rezeki dapat baung. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Saiz geng. Alhamdulillah, baru je letak. Pakai hati. Baung kuning geng. Alhamdulillah, baung kuning. Try cari ikan lain je kan. Tu yang cari lain tu. Tapi baung ni lama saya cari kat sini. Dapat. Ini first time. Cantik air ni Hamang kan ni. Betul. Ngam-ngam makan pun. Segetul apa? Ada segetul dia cangkuk. Saya pun jarang pakai hati. Sebab kotor kan. Kalau biasa hati ni geli kan. Betul. Malah kita kadang malah geli. First time dapat kat sini. Air cantik lah. Tu. Tadi keli punya besar. Ya. Mereka lah besar tu. Memang lepas. Lebar tengok. Kenapa ni? Melebar sini, melebar sana. Tengok keli. Abang dulu agak takut. Takut tercucuk tangan kan. Dia 3 tu. Di atas satu. 3 ya. Lah takut terkena mana tahu. Dia terlupa. Ya tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini saiz ni kan. Aku tak sangka yang dapat baung. Aku tak pernah lagi dapat baung kat sini. Ini first time aku dapat baung. Okay geng, aku terus pakai pakai hati lagi lah.
second drop aku tu hari ni. Bismillah, buat biasa. Aku punya loceng dari mana tu dia. Aduh, silap aku bawa pancang kecil. Okay, second drop untuk hari ni, geng. Ini memang rekod aku yang pertama dekat sini dapat baung dekat sungai MRT Stadium Kajang. Okay, second drop. Okay, aku try baling jauh sikit. Ini untuk balingan yang ketiga. Alright. Umpan pun dah settle lagi. Dia malas nak bersih yang ni. Jadi kalau mancing sungai macam ni . Aku first time guna hati. Kebetulan hari ni nak kata rezeki, aku baru letak. Kayaknya tak sampai 5 minit tu boleh strike baung. Oh, rezeki. Aku tak pernah dapat baung kat sini. So ni rezeki ni lah. Okay, kita try lagi, geng. Aku malas naik hati ni pasal kotor satu. Dan satu umpan dia cepat cair, cepat hancur. Tapi kalau itu yang ikan nak terpaksa lah geng, kita main hati juga. So ini aku nak main jauh sikit. Bismillah. Okay, ni aku main jauh sikit, geng. So harap ada manis-manis. Aku sebenarnya tak tahu lah, kadang perasaan boleh juga. Aku macam nampak kelibat patin, tapi dia main kat tengah tu. So tu yang buat aku jadi geram tu. Habis dah kita try hati lagi. Biasanya kalau aku cari patin, aku pakai roti kosong. Tapi tak apalah, kita try hati dulu. Mana tu ada baung lagi. Hai, geng. Okay, sambil tu aku buat prepare umpan roti lah. So kita ambil yang elok sikit.
So biasa roti aku buat macam ni. Aku buang tepi. Lepas tu aku potong dulu. So sebelah ni untuk satu kali balingan lah. Ni. Kejap lagi aku tunjuk macam mana aku cangkuk kat mata kail. Tapi biasanya aku pakai mata dua. Tapi untuk perambut ni ada mata satu. Boleh je. Kita try. Kejap lagi kita angkat. Kita try roti pula. Ini kalau macam ni dah sangkut dah ni. Sangkut sampah. So aku nak angkat dulu. Berat ni lah. Ini plastik kan. Umpan pun dah habis lagi. So aku nak try roti pak. Alright. So kalau roti biasa aku buat macam ni lah. So aku simpan dalam. Aku gulung. Lepas tu yang atas ni aku kepal sikit. Dia eloknya roti baru dia basah sikit. So aku buat macam ni lah. So yang ni biasanya aku target untuk patin. Biasanya dia akan sedut. So mata akan kena lah. Biasanya aku buat dua mata, tapi ni perambut dah ada satu mata. So kita try lah. Empat kali. Tiga, empat kali aku pakai hati. So yang ni aku pakai roti pak. So untuk first drop roti aku baling dekat je. So kejap lagi baru kita main jauh. Alright, kita try roti pula geng. Tengok ada sambaran ke tak sambaran untuk roti. Ni kalau kau tengok kat belah sana tu dah gelap lah. So sini pun angin dah kuat. So mungkin bila-bila masa je boleh hujan lah. Okay, setakat ni tak ada lagi perubahan arus ataupun perubahan keadaan sungai. So biasanya kalau belah hulu dah hujan lebat, biasanya akan sampah banyak lah. Sampah banyak, air naik, lepas tu air pun laju. So setakat ni kat sini okey lagi. So kita tengok. Aku tak tahu nak mati sampai bila. Sepatutnya aku plan sampai pukul 4 lebih macam tu lah. Tengok lah. Kalau hujan kita gerak awal lah. Okay geng. Oh dah hujan dah geng. Sekali angin bawa hujan. Kita angkat hasil dulu. So inilah hasil kita geng. Mantap. Satu ekor bau. Steady geng. Kena hujan lebat tiba-tiba datang. Aku kena tukar baju habis basah. Ni seluar pun basah. So aku boleh sekor je hari ni. Alhamdulillah. Aku turun tak sampai 5 minit aku dapat baung. Aku first time dapat baung dekat sini. Aku memang mencari. Dah lama gila baung dekat sungai. So ini first time. Aku guna umpan hati ayam. Tadi aku last tadi pakai umpan roti.
Tak ada sambutan. Lepas tu sangkut, tengah hujan tadilah aku bersiap-siap berlari masuk dalam kereta. So aku rasa inilah video paling pendek aku memancing. Tapi alhamdulillah ada rezeki bawang kuning. Memang betul-betul rezeki lah. Alhamdulillah aku anggarkan dalam tak sampai 1 kilo kot. Tapi besar juga lah. Alhamdulillah ada rezeki. Okay geng, itu sajalah aku rasa video aku kali ni. Alhamdulillah rezeki. InsyaAllah kita jumpa lagi next content, next video memancing. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.